Aira berjalan di pasar malam dan tertarik dengan sebuah telefon bimbit yang dijual dengan harga yang sangat murah. Bukan itu sahaja, Aira juga terpesona dengan pelbagai barangan lain yang murah dan menarik perhatiannya. Tanpa memeriksa kualiti, Aira terus membeli telefon bimbit tersebut kerana harganya terlalu murah. Aira juga turut membeli barangan lain dengan harga yang murah tanpa memeriksa kualitinya. Apabila sampai di rumah, telefon bimbit dan barang-barang yang dibeli tidak berfungsi dan cepat rosak. Aira rasa sangat kecewa dan tertipu. Aira cuba untuk membaiki barang-barang tersebut, tetapi semuanya tidak berjaya digunakan semula. Rakan Aira, Yaya, menasihatkannya supaya sentiasa memeriksa kualiti barang dan membeli daripada peniaga yang dipercayai. Yaya mengajar Aira cara untuk membezakan produk yang berkualiti dan produk tiruan. Aira mula berubah. Dia kini membaca label, memeriksa harga dan memastikan barang yang dibeli berkualiti. Aira juga mula menasihatkan rakan-rakannya agar menjadi pengguna yang bijak dan tidak mudah tertipu dengan harga yang murah. Aira mempromosikan hak pengguna dengan menghasilkan poster dan berkongsi di pejabat kerjanya. Aira menunjukkan kepada rakan-rakannya cara untuk membezakan produk asli dan produk tiruan supaya mereka lebih berhati-hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afina Hazwani binti Nizam, nombor ID AM2412017551. Tajuk video saya ialah Jangan tertipu dengan harga murah. Dalam video saya memaparkan kisah seorang pelajar yang bernama Aira yang mudah terpengaruh dengan harga yang murah dan membeli produk barangan tanpa memeriksa kualiti. Situasi ini menonjolkan persoalan etika tentang tanggungjawab sebagai pengguna dan kejujuran dalam perniagaan. Video ini memberi kesedaran kepada kita bahawa setiap pengguna perlu bijak dalam membuat keputusan dan perlu memastikan produk yang dibeli selamat serta yang berkualiti. Isu ini berkait rapat dengan teori hak asasi, iaitu setiap pengguna berhak mendapatkan barangan yang berkualiti dan maklumat yang tepat. Peniaga juga bertanggungjawab memberikan maklumat yang jujur kepada pelanggan. Selain itu, video ini juga berkait dengan teori tanggungjawab sosial yang menekankan bahawa setiap orang harus membuat keputusan yang baik untuk diri sendiri dan masyarakat. Dalam kehidupan seharian, ramai di antara kita sering tertarik dengan harga yang murah tanpa memikirkan kualiti. Kita mudah terpedaya dengan tawaran yang menarik tanpa menyemak terlebih dahulu. Kita juga sebagai pengguna perlu lebih berhati-hati, membaca label dengan teliti dan memastikan produk yang dibeli adalah selamat, berkualiti dan bukan barangan tiruan. Nasihat saya kepada semua, jadilah pengguna yang bijak dan jangan mudah tertipu dengan harga yang murah. Sentiasa semak kualiti barang sebelum membeli dan pastikan kita mendapat maklumat yang betul. Saya berharap masyarakat kita akan lebih beretika dan peniaga pula sentiasa jujur dalam urusan jual beli demi kebaikan bersama. Sekian sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana menonton video saya. Bye. Assalamualaikum.